join. Thank you for joining dekat TikTok Okay, tunggu sekejap bagi saya setting sekejap. Saya nak hilangkan timer ni sekejap. Okay. Terima kasih kepada yang hadir pada hari ini. Okay, dan okay, macam biasa hari ini hari Jumaat. Salam Jumaat. Salam sejahtera, salam medali. Hari ini dah hari ke-29 29 nak habis tahun dah. Kita nak menyambut hari kemerdekaan. Okey, hari ni 29 hari bulan, kita ada cuti panjang, mungkin ada yang balik kampung ke, ada yang cuti panjang, banyak cuti lah bulan ni satu bulan cuti tambahan tu yang PMX bagi tu, dan satu lagi adalah cuti ni lah. Cuti sampai Isnin kan, saya rasa memang jam lah, confirm jam je lah. Okay, anyway, hari ni adalah webinar ke berapa webinar ke-74. Webinar saya, personally saya buat 1 jam setiap hari Jumaat jam 10 sampai 11. Okay, itu adalah waktu di mana tuan-tuan dan puan-puan akan jumpa saya lah di online lah, kalau jumpa. Kalau online jumpalah saya Okay. So webinar saya format sekejap je, dia sejam macam tu sahaja. Saya tak berniat nak buat panjang pun sebab nama dia webinar kan. Kalau 3 jam tu biasanya yang lebih detail lah, lebih detail. Tapi macam mana pun yang 1 jam ni kalau compile dapatlah sepenuhnya macam ni. Cara buat rancangan perniagaan ni pro ni kan, dia kalau kita buat khusus fizikal, bengkel macam tu, dapat untuk buat tu dia 2 hari. 2 hari sebenarnya. Jadi kalau kita buat online ni, saya bagi template, saya bagi video apa, kita buatlah pecah pada 5 video. So mana-mana you all yang berniaga tu, yang buat bisnes tu, you nak dapatkan pembiayaan ke, you nak dapatkan pinjaman ke, sama ada you pergi agensi ke, ataupun you pergi bank ke. Bank jarang lah, bank jarang dia nak bagilah untuk yang startup. Untuk yang startup maksudnya you, bukan startup maksudnya yang belum berniaga. Belum berniaga, you ada idea berniaga, and then you buat satu proposal, you pergi bank, jarang lah bank nak bagi unless you betul-betul lain macam lah. You punya proposal tu memang betul-betul boleh convince diorang biasanya bank nak tengok you dah jalan berapa jalan dulu, and then you boleh propose based on data yang you ada lah. Okay, itu bank lah, tak macam zaman dulu. Okay, however you boleh pergi kepada agensi lah. Agensi pun tak semua agensi lah yang terima start yang belum ada apa-apa, baru nak jalan training. Okay, thank you Hanisa for joining. Baru nak jalan training, baru nak jalan you punya business, belum apa-apa lagi nak mohon. Jarang lah sekarang so sebab banyak sangat yang tipu lah yang kata nak buat business, tapi bila dapat duit dia buat benda lain. Okay, masuk saham lah, apa semua kan, beli buat payment kereta Mercedes lah. Okay, so tak macam dulu lah so dia nak yang real punya, yang betul dah ada data punya. Okay, so itulah tujuan dia. So kalau ada you all kawan-kawan ke atau kenalan yang memang tengah mencari program ni, saya tahu ramai sebenarnya cari program ni kan, macam mana nak buat apa semua kan, lagi-lagi kita zaman ekonomi macam ni kan, so kita perlukan suntikan modal untuk sustain, untuk bertahan, mungkin untuk grow, mungkin untuk pembelian mesin, mungkin untuk relocation, membesarkan kilang, ataupun mungkin perlukan daripada home base. Daripada home base tu nak berpindah kepada premise. Benda macam tu biasanya home base ni dah ada data, dia nak skill, dia nak maju lagi. Ada sebab dia kenapa biasanya dia nak berpindah keluar tu, of course perlukan modal. So biasanya dia nakkan persijilan, contohnya persijilan halal ke, persijilan mesti ke, macam tu. So this is kind of situation di mana kita perlu buat rancangan perniagaan. Dan yes, kalau benda-benda macam ni, situasi macam ni, yes, chances untuk kita dapat tu tinggi. Sebab kalau you start dari home base, you dah start dari rumah, you dah ada some data, you dah ada demand, you boleh prove something, and you punya proposal ni boleh pergi sekiranya you ada di premise komersial lah, maksudnya yang boleh dapat liability lah. Dan of course potensi yang sangat besar bila mana you berpindah daripada home base kepada
premis perniagaan sebab home base ni banyak limitation dia lah, banyak tekangan dari segi persejilan, dari segi output capacity, dari segi trust, credibility, banyak benda lah yang home base tak boleh buat lah. Tapi home base is a good place to start. It's a very good. In fact, saya recommend mana-mana nak berniaga, you start home base dulu. Tak payah nak sewa premis, sebab apa nak buang duit sewa premis, you pakai facility yang ada. Dekat rumah dah ada internet, dekat rumah dah ada dapur, dekat rumah dah ada tonggeng apa semua, dah ada elektrik apa semua, you bayar juga kan. Cuma bayar lebih sikit lah kalau you ada oven 3-4 biji kat rumah tu kan. Sebab kita tahu dekat rumah kalau you ada oven 3-4 biji, berapa banyak oven boleh masuk, boleh muat kat rumah you kan. Okay, berapa banyak yang boleh ada kat rumah kan. So dia akan terhad. Namun begitu, saya nampak mungkin trend lah kot trend saya nampak yang ada yang dah sewa unit macam semi-D taklah banglo biasanya lot banglo mana seketul. Dia renovate tu macam industri tau. Kalau kat Kelana Jaya ni, saya di Kelana Jaya, Kelana Jaya. Kalau yang di Kelana Jaya boleh say hi. So kita boleh lepak minum terus lepas ni. Say hi je. Kita lepak minum. Okay? Kalau di Kelana Jaya lah. Kelana Jaya, bukan Kelana Jaya. Kelana Jaya besar. Okay? So di Kelana Jaya saya nampak rumah-rumah yang banglo yang di convert jadi macam industrial. Saya tengok pun memang industri ni. Tak tahu apa boleh buat dalam lah. Tapi untuk buat makanan pun boleh lah. Tapi kalau untuk buat makanan ni kita tahu limitation dia memang tak boleh dah dapat persegilan. You beroperasi di rumah. Kalau dekat KL tu kat Jalan Geni tu ada convert rumah tu jadi cafe. Bukan jadi cafe, jadi apa, fine dining ke restoran. Rumah fine dining restoran sebab tanah luas. So dia tak ada mengganggu jiran, orang parking kat dalam tu. Tapi itulah dia tapi yang tu dia dapatlah lesen majlis kan. Tapi banyak benda lah yang dia kena mematuhi lah. Ada juga yang saya tengok proses rendang contohnya di rumah kan. Kalau kita buat secara tidak efisien, tidak bagus, tidak mematuhi, problem dia adalah jiran akan komplain. Walau macam mana pun, kalau you all nak start business, memang start daripada rumah. Start je rumah. Saya pun start dari rumah. Buat apa nak gah apa nampak je power, ada office apa kan. Tapi tak kekal lama. Saya jumpa banyak lah. Kena ada office lah, kerja ada ni lah, kerja ada ni. Buat dulu sale sehingga kita ada capacity, kita ada kemampuan untuk membesar. Okay. So ini cara buat rancangan perniagaan atau kita panggil RP lah. So RP ni adalah untuk yang dah berniaga lah. Yang dah buat, yang ni untuk tujuan pembiayaan pembiayaan, dah berniaga, dah ada data. Tapi ada juga yang kosong, dia ada idea. Bukannya memang betul bank tak boleh, agensi tak boleh, tapi ada cara lain. Dia jumpa investor. Dia jumpa investor yang sebenarnya banyak orang yang ada duit cash. Dan dia bekerja. Dia bekerja. Contohnya lah saya ambil yang high ni macam doktor, oil and gas. Diorang ni duit banyak, ataupun businessman sendiri. Diorang ni duit banyak. Cumanya diorang nak cari peluang-peluang yang berniaga ni kan. So you boleh propose pada diorang, dan kalau dia interested, dia jadi dia boleh pump duit lah kepada you all, dan you boleh run the business. Sebab dia bekerja, dia ada sendiri, cuma dia nak invest, dia punya pulangan daripada duit yang dia ada tu. Dia ada ratus-ratus ribu, dia ada million, dia punya bonus dia berapa kan. So yes, ada orang macam ni, dia tak nak berniaga, dia tak nak serabut berniaga, dia nak berpartner, dia nak cari orang yang boleh berniaga, and then dia ada capital, dia pump duit, and then sama-sama dapat keuntungan. Tapi kena hati-hatilah. Kebanyakan yang bekerja ni kadang-kadang dia tak tahu investor punya profesional punya ni lah. So ada yang pump duit, dia nak gaji bulanan, nak pulangan. So kita kena cari yang betul-betul lah. Ramai juga yang tak profesional ya. Tak profesional ni dia menuntut lebih daripada apa yang dia sepatutnya lah. Sepatutnya invest lah. Of course, everything ada risk. Semua benda ada risk. Kalau kita nak risiko, pergilah letak duit ke SB.
Macam tu lah kan. Macam tu lah bagi tahu dia tak nak risiko ambil USD. Macam mana pun bila kita nak cari investor ni, it's all about kita ni, kita ada hak untuk terima tak terima. Okay. Ya ada orang tu ada duit tapi kena ingat bukan you seorang je duit. So kita kena cari ramai orang dan kita pilih term yang bagus. Paling bagus adalah kalau you nak cari investor investor adalah bukan sekadar dia boleh invest duit sahaja. Dia boleh bagi in term of knowledge, dia boleh bagi in term of dia punya mungkin dia management punya experience, dia boleh bagi network dia. So jangan tengok duit saja, cari benda yang cari orang investor yang boleh bagi lebih daripada tu. Lebih daripada tu. Advice ke apa kan, cari orang yang boleh. Sebab tu kalau terbaik cari investor lah, cari investor dari segi yang ada pengalaman berniaga juga. Pengalaman dia buat duit tapi dia malas nak set up baru dah. Dia malas nak set up baru dah apa semua kan. So dia just cari business yang potential and then dia fund duit and then run. Okay. Itu kalau perjalanan you all memang ada idea, tak payahlah, jangan buang masa lah. Sekarang kita jangan buang masa lah pergi agensi, pergi bank apa semua untuk minta pembiayaan lah, minta ni ke apa, tak payahlah. Sebab saya dah tahulah keadaan tu memang tak terima, tapi investor boleh lah. Okay, tapi tak mudah, kena usaha lah. Of course kena usaha. Okay, so ini adalah siri ketiga. Siri ketiga saya semuanya ada total 5 siri. Dan ini siri ketiga, siri pertama dah buat, siri kedua dah buat. Mana yang dalam Malaysia Halal Community tu, you all boleh pergi dalam produk. Kalau perasan layout kita pun dah banyak beza daripada awal dulu, sekarang banyak sangat beza. So sekarang semua yang recording yang kita buat webinar ni, semua record ni semuanya ada di bahagian produk. Dekat produk tu ada webinar, ada produk kita lah, apa semua kat situ. Dia letak dalam satu tab produk. So mana yang you cari event tu adalah webinar kita semua dalam kategori event. Okay, so di dalam event tu ada recording setiap webinar yang saya dah buat. So suppose ada kat situ ada 73 lah, 72 saya tak pasti pindah letak ke belum. Yang 73 punya last week punya webinar tak pasti dah letak belum. So yang ni 74 nanti kita record dan record. Okay, kita record dan kita akan sunting dulu dan kita akan masukkan ke dalam Malaysia Halal Community punya produk supaya you all, ada ramai ni yang tak boleh join ni. Dia biasa macam tu lah, bila nak tahu nak time untuk kita buat rancangan perniagaan tu, kita nak benda tu ada access. Time ni kita tak cari, tapi nanti bila dah perlu, at least kita tahu okay kat sini ada Malaysia Halal pernah ada buat. Dan saya bukan buat video ni saja saya akan bagi sekali template contoh-contoh untuk you all refer, sebab saya tahu susah untuk buat benda ni. Saya pun pernah mengalami nak buat benda ni bukan mudah, 3-4 bulan nak buat benda ni sahaja sebelum submit. Okay, so nanti saya akan bagi template sekali tapi bukan sekarang. Dah habis 5 siri ni, saya akan compile semua, saya akan masukkan dalam satu folder. Sama juga tab yang sama dekat Malaysia Halal tu. Bahagian produk tu, nanti saya akan letak bahagian business punya toolkits lah. Business dalam tu ada halal punya tu, macam mana nak apply halal, package lah, masterclass dah ada semua tu. And then nanti akan ada mesti kat situ, persediaan mesti, nanti akan ada rancangan perniagaan dan saya akan masukkan banyak lagi dalam tu. Okay, don't worry, saya nak jadikan Malaysia Halal ni adalah one stop center untuk you all grow business. Daripada you all ni, micro means 300,000 ke bawah you sale setahun, sehinggalah you boleh capai 300,000 ke atas, then you nak keluar daripada Malaysia Halal keluar lah. Sebab saya target memang satu, kalau you nak stay, alhamdulillah, bagus lah, sebab education is lifelong journey. Mana ada orang belajar ni stop, tak ada. Tapi kalau korang stop lah. Saya tak stop. Saya memang tak ada stop belajar. Sebab saya tahu, saya faham belajar ni, bila you stop belajar, you akan jadi bodoh. Macam itulah. Dia akan jadi, you akan tak grow. Bodoh lah. Dia akan jadi tak grow, dia akan bawah. Once you stop belajar. Sebab bila once you stop belajar, you rasa dah tahu semua, you akan ego you semakin naik, you punya kepandaian semakin menurun sebenarnya.
Okey, macam saya sendiri minggu depan hari Selasa, Rabu, Khamis, saya akan ambil professional punya certification untuk coaching. Saya ambil benda tu, saya masih belajar, saya ambil certification, saya ambil. It's all about growth. Usahawan ni dia kena sentiasa grow. Dia kena grow. Kalau tak grow, you akan jatuh sebenarnya. You akan jatuh. So you kena grow. Ambil je benda. Okay. Dan mungkin ada minggu hadapan ni, dalam 3 minggu depan ni ada kemungkinan ada hari Jumaat yang saya tak available. Sebab kemungkinan saya akan ke China lah. Ke China atas urusan perniagaan. Okey, kemungkinan tapi sebenarnya saya punya komitmen kepada Malaysia Halapan ni adalah saya cuba komit untuk saya buat at least satu webinar setiap minggu tanpa henti lah. Itu my personal punya goal lah sebenarnya kan. My personal punya challenge. Sampai bila, saya pun tak tahu sampai bila. Mungkin sampai pindah alam lah. Selagi mana boleh cakap, boleh ada gigi. Saya try buat itu. Sebab apa? Ada banyak benda yang kita nak share. Saya ambil knowledge, saya belajar benda baru, saya share. Saya ambil knowledge, saya belajar, share semua. Sebab kalau saya tak share, dia akan jadi macam sia-sia, tak ada manfaat. Okay? So, banyak pula opening ni kan. Okay, so cara buat perniagaan ni, saya akan go satu persatu Okay, so topik kali ni, okay. Sekejap. Saya kecilkan sekejap. Okay, so topik dia kali ni adalah kita cover 3 section. Okay, untuk topik 3 ni 3 section. Okay, section yang pertama adalah section produk. Okay, section produk ataupun perkhidmatan lah. Depends on you lah. You buat produk ke, you buat perkhidmatan servis. Macam saya banyak servis lah. Okay, saya bukan buat produk. Okay, kalau produk pun saya ada digital produk. Digital produk, bukan tangible produk yang boleh pegang, tak ada. Okay. Section strategi pemasaran, okay, marketing strategi, dan section rancangan operasi. So dekat tiga-tiga ni apa yang kita kena buat, apa yang kita kena tulis, apa yang pegawai yang nak luluskan kita punya RP ni, apa yang dia nak tengok sebenarnya. Okay. So dekat sini you all kena clear you all kena clear dan you all kena tahu, okay, apa perkara penting sebenarnya. Okay, perkara penting yang ingin dilihat oleh institusi kewangan. Tak salah institusi kewangan ke, pegawai bank ke. Macam saya cakap tadi, pegawai bank dia tak lah kalau you all niaga belum niaga. Okay, biasanya diorang nak 2 tahun lah at least. 2 tahun dah dalam operasi perniagaan, then you can talk to them lah. Sebenarnya kan. Pelabur, kalau pelabur daripada you ada idea pun dah boleh lah. Tapi you kena convince them lah. Okay. Sebenarnya pelabur ni dia tak adalah kenapa orang lebih suka pada pelabur means individual punya ni, bukan association. But at least kalau jadi berapa, risiko tanggung bersama. Untung bersama. Kalau bank ni dia tak ada untung, dia nak dia punya you all boleh bayar dia punya duit dengan interest sajalah. Pelabur ni dia nak untung. So risiko bersama. Tapi kalau anything bad happen, tolak tepi harap tak jadi. Anything bad happen, bisnes tak jadi ke apa, duit lebur ke apa, dia tak ada risiko lah, tak ada nama masuk situs tak apa lah. Tapi itulah yang biasanya saya jumpa adalah memang kena kejar lah sampai blok telefon apa semua kan. Itu adalah satu situasi yang kita tak nak berada di situ lah. Tapi kalau saya boleh nasihatkan, awal-awal tu clearkan betul-betul apa dia punya risiko, apa peranan masing-masing, pelabur apa semua ni, apa semua kena clear. Kalau you all clear benda ni, siap dengan agreement apa semua, then dia tak akan jadi isu. Dia tak akan jadi isu apa, tak berhati ke apa semua, duit aku lebur ke, dia akan jadi isu tu. Sebab apa? Sebab dua-dua clear, dah jelas. And then biasanya pelabur ni duit tu memang duit excess. Ada tak adalah duit dia itulah duit dia nak pergi haji apa semua. Benda macam tu ngamuk lah. Biasanya tu adalah bukan professional investor kan. So kita sebagai business pun kita nak pelabur ni kita kena pastikan dia faham. Sebab kita pun tak pening. Kita pun tak kena ganggu operation kita. Ini sampai nak ganggu operation kita ni, ingat investor dia tak boleh ganggu operation kita. Tak boleh. Dia tak ada, saya nak tengok, dia boleh dapatkan report apa semua, tapi dia tak boleh kacau masuk dapur apa semua, tengok marah-marah, tak boleh, dia tak ada hak. Okay.
Tidak ada, sebab dia bukan dalam family dia shareholder saja. Sebab tu kita kena clear benda ni. Okay. So apa perkara penting yang dia nak tengok adalah sebenarnya nak tengok kemampuan kita sebenarnya. Dia nak tengok kalau aku bagi duit ni boleh ke tak bayar balik. Dia aku ni itu yang nak tengok. Itu yang nak tengok. So di tiga-tiga section ni adalah paling penting kita kena convince diorang. Kita kena tulis betul-betul, complete betul-betul, meyakinkan diorang. Bukan tipu bukan tipu. Tapi kita nak yakinkan diorang bahawa bisnes ni boleh pergi. Bisnes ni boleh. So kat section ni, kita tak boleh tulis cincai. Kita tak boleh tulis ala kadar. Ini saya tengok satu section ni, untuk marketing dia tulis 1.5 page je. Ataupun 1 page. Kena proper betul-betul. Sebab ini menunjukkan kita tahu bisnes kita and kita tahu apa yang kita buat. Takkan kita nak bagi duit kita kepada orang yang kita tengok macam tak tahu je dia buat kan. Ada pula kek pakai air tepung telur je. Mestilah ada proses. Okay, macam tu lah. So, kita kena tunjuk dekat dia yang I know what I'm doing. Saya tahu apa yang saya buat. You just pump duit and then sit and watch and get your return. Itulah yang kita nak sebenarnya. Yang pelabur ataupun pelabur nak ataupun agensi nak. Sebab pelabur dia nak return dia itu je. Dia nak duit dia ni tak lebur dan dia dapat return. Yang agensi pula dia nak tahu you boleh bayar balik tak 5 tahun ni kan. Apa plan you untuk bayar balik ni. Kalau tak boleh bayar balik macam mana. So benda dekat 3 tempat lah kita kena ceritakan dengan betul-betul. Okay. So, recap balik, part 1 kita dah ceritakan tentang pengenalan RP. Pengenalan RP ni ada banyak jenis lah. Satu untuk memang kita, untuk rancangan perniagaan kita, untuk internal use-nya. So, yang ni lebih detail, lebih ada data. Dan ada rancangan perniagaan untuk kita minta duit dan pembiayaan atau semua kan. So, biasanya yang internalnya, saya lah personally, saya tak gemar lah pakai rancangan perniagaan. Untuk ni tak sama. Okay. Basically yang tu saya lebih suka untuk pakai BMC lah, Business Model Canvas. Ada juga tajuk tu saya buat. Okay. Pula kalau ada soalan beritahu dalam ruangan chat ke, dekat sini ke, dekat TikTok ke, okay. Boleh tanya je. Macam yang lalu tu saya dah nak off dah, baru saya nampak ada soalan. Nasib baik saya sempat jawab. Nasib baik saya sempat jawab. Kalau tak masuk dah. Dia dah left group dah. Okay. Macam tu lah sebab biasa tak ada soalan. Sebab tu lah okay. So nanti lepas ni saya akan check balik sebelum keluar tu saya akan check soalan tu. Okay. So tanya je saya akan jawab terus lah okay. Dan kalau audio saya tak tune ke apa bagi tahu okay. Part tu saya pun dah go through ringkasan eksekutif. Benda ni ringkasan eksekutif ni kena buat dalam 1 page saja sebolehnya. Ringkasan eksekutif ni buat last kali. Buat last kali bila kita dah settle semula, and then kita buat last kali in the very short punya form, kita bagi tahu apa benda sebenarnya kita nak tahu. Sebab orang tak ada masa nak bilik you punya RP ni, orang nak tengok apa kesimpulan ni. Kalau dia interested, then baru dia pergi pada section tersebut. Okay. So you punya background, business background, bagi sebanyak info yang boleh supaya dia dapat sebanyak info yang boleh. Okay. Analisis pasaran, okay, analisis apa pasaran, tentang pasaran kita, dan benda ni juga akan relate kepada part 3 ni, strategi pemasaran. Okay, so dalam part 3 ni, kita akan pergi kepada produk atau perkhidmatan, strategi pemasaran dan rancangan operasi. So 3 benda ni lah. Okay, so stay kat sini. Kalau ada soalan, boleh tanya kepada saya terus. Okay. So, untuk bahagian section, ni kita nak buat rancangan perniagaan okay, kita nak buat rancangan perniagaan ni, apa yang kita nak tulis dalam dekat sini ni. Okay. So, dekat rancangan perniagaan ni, ada tak? Okay, ada tak buat. Okay, kita kena jawab 4 soalan ni. Ini minimum lah 4 soalan. Kalau dia ada banyak soalan, lagi bagus lah, sebab banyak soalan lagi complete dia punya rancangan perniagaan. Okay. First kali, tanya kepada diri sendiri apa yang anda jual. Apa yang anda jual. Produk anda ni macam mana. Sebab kita jangan ingat
orang yang kita nak bagi dokumen tahu tak, kita tahu yes. Kadang-kadang kita rasa macam takkan benda kita tak tahu kan, takkan roti sourdough pun tak tahu. Contoh je lah. Sebab saya ambil dalam contoh hari ni adalah kita ambil bakery shop. Contohnya kita nak buka bakery shop, kita nak dapat pembiayaan, ataupun kita nak pindah dari rumah, kita nak pindah kepada kedai, kita nak dapat pembiayaan untuk kita expand, dapat permintaan yang padu apa semua. Kita nak buat production dah tak cukup dah. Rumah muat satu oven je. Kita nak dapat oven banyak apa semua kan. So kena beritahu lah apa produk yang kita jual. Yang ini rata-rata saya tengok rancangan perniagaan yang ada di internet rata-rata dia tak sebut pasal ni. Dia just bagi tahu ringkas sahaja, tapi dia tak sebutkan senarai produk. Okay, so dalam kita punya rancangan perniagaan ni, kita kena nyatakan semua lah. Kita kena nyatakan semua produk yang kita buat. Rancangan perniagaan ni kita bagi tahu. Kalau you ada SKU, katakan you ada 50 SKU, you kena nyatakan 50 SKU ni. Kita nak convince orang ni. Takkan kita nak convince orang, kita bagi tahu saya buat roti canai je. Takkan kita nak bagi tahu macam tu kan. So kita kena bagi tahu dengan detail lah. Dengan detail nama produk apa, produk ni macam mana. Kalau boleh bagi gambar, you letak tu gambar produk. Allen size berat berapa, dia punya detail apa, harga dia berapa. Kat situ yang ada tulis. Okay. Jenis produk. Okay. Jenis produk ni senaraikan dengan spesifik. Semua produk yang tawar spesifik dengan detail. Kalau boleh dengan gambar-gambar, tak apalah you punya rancangan perniagaan ni tebal. Sebab secara psikologi, bila orang tengok tebal, dia akan tengok yang kita ni serius. Dia akan tengok kita ni serius. Bayangkan kalau rancangan perniagaan kita 15 page. Apa kita punya persepsi? Persepsi belum buka lagi ni. Belum buka lagi. Kita hantar kita rancangan perniagaan nipis. Persepsi kita adalah orang ni mungkin malas. Orang ni tak tahu detail apa yang berniaga. Ada banyak lagi benda. Belum buka lagi. Bila kita nak bagi persepsi pada orang ni, that first 3 second tu sangat-sangat penting. Sebab tu bila kita nak buat dokumen, kita pastikan kita binding, kita buat muka depan tu kemas, cantik. Belum buka lagi dia ada satu persepsi lah. Persepsi ni bukanlah persepsi yang kita boleh kontrol lah. Dia datang dengan tanpa sedar. Dia akan datang tanpa sedar. Manusia memang macam tu. So bila dapat ni, dia dah tanam dalam kepala dia, dalam minda dia, belum tengok, dia tahu dah ini memang tak ada dos lah. Macam tu lah. Okay. So hantar tu boleh tengok tebal. Saya faham, dia orang tak baca pun tebal-tebal ni. Tapi dia bagi persepsi bahawa orang ni betul-betul serius. That keyword yang saya nak cari sebenarnya. Orang ni betul-betul serius. Sebab dia spend time yang lama untuk buat proposal dia. Berbanding dengan yang nipis ni, macam tak ada usaha. Usaha dia sangat-sangat minimum untuk kita tengok nipis kita dah tahu dah. Takkan ada banyak maklumat dalam tu. So, make sure you tebal Heavy tebal. Tapi itulah kadang-kadang sakit hati juga. Kita orang tak tengok sangat pun. Proposal ni kita nak tahu. Kita tahu ke boleh upaya you untuk membayar balik. Macam tu kan. Okay. So, penerangan produk. Terangkan ciri-ciri utama setiap kategori produk. Contohnya produk you adalah kek untuk vegetarian. Kek terangkan apa ciri-ciri dia. Kek kami ni, semua kek kami ni adalah special ni adalah untuk vegetarian. Ni samalah apa keistimewaan ni kan. Untuk vegetarian. Maksudnya kita tak pakai telur, kita tak pakai daripada animal base. Semuanya daripada tumbuh-tumbuhan. So bila tengok, ada maksudnya kita cater very niche punya customer segment. Contoh apa lagi? Kek kami ni adalah kek yang tak ada gula. Kek yang tak manis sesuai untuk orang yang ada masalah kencing manis ke apa. Ataupun kek kami ni adalah kek yang tak pakai tepung. Maksudnya tak pakai gandum kan. Maksudnya dia adalah gluten free. Dia sesuai untuk orang yang ada allergen kepada gandum. Macam tu kan. So kita pakai lain. Kita pakai dari protein telur. Contohnya kan. So kita kena terangkan produk kita. Jangan kita buat
benda tadi tu, contohnya ada ciri-ciri khusus, tapi kita tak ceritakan benda tu. Bila kita tak ceritakan benda tu, pandangan orang tu, persepsi orang tu macam produk kita ni adalah produk yang bakery lah, sama dengan bakery yang lain lah. Macam tu. So kena detailkan kita ada berapa banyak kek, kita ada ni. Kalau nak tulis situ hot selling pun tulislah hot selling kat situ. Yang mana hot selling apa semua kan. So detail. Kita yang baca pun kita akan dapat, menarik lah. Susun pun kemas, cantik apa semua, teratur apa semua kan. Kita tengok, oh very, ni serius walaupun kita buat rumah je, tapi kita punya proposal tu cantik sebab dia tak ada kat kedai kita, nak tengok kedai kita. Dia tak ada. Dia first impression tu penting adalah dia tengok kita punya proposal tu. So proposal kena kemas, kena cantik. Sebab tu ada orang sanggup bayar konsultan untuk bangunkan rancangan perniagaan ni sebab dia buat kemas lah. Itulah, dia buat kemas lah. Tapi sekarang tuan-tuan puan, you all nak kemas. Sekarang dah ada banyak dah apps yang canggih-manggih. Contoh ambil macam saya ni lah, pakai Canva. Nak buat benda-benda macam ni. Kalau dulu nak buat, bukan dulu, sekarang pun nak buat PowerPoint macam ni, ini mau sehari ni nak buat presentation slide macam ni, walaupun 10 page. Dengan gambarnya sekarang, pakai Canva, benda ni boleh buat dalam masa setengah jam sahaja. Tambah lagi dah ada AI tuan-tuan puan. Mintalah dia rangka poin-poin apa semua untuk buatlah rangka untuk saya kalau nak buat rancangan perniagaan, tolong rangkakan kepada saya ni. Ada AI, dah ada Canva free apa semua, pakailah benda-benda ni. Okay. So contoh, roti kami dibuat menggunakan kaedah tradisional untuk menghasilkan roti sourdough yang sesuai dimakan oleh orang yang menitik beratkan aspek kesihatan. Okay. So contoh tu ni tunjuk produk-produk kita. And then harga, senaraikan harga situ. Berapa harga retail price? Berapa situ. Sebenarnya katakanlah you ada 100 tu perlu ada 10 page. Okey lah, buat je. Buat je, okay. So apa keistimewaan ni? Apa yang special sangat kita punya bisnes ni sampai saya nak kena keluarkan duit. Okay. So kita kena tulis kat sini point of difference ataupun panggil USP lah, unique selling point. Point of difference, mengapa pelanggan harus pilih bakery anda? Okey, sebab bagi tahu lah sebab, okey, kebanyakan bakery yang ada ni adalah bakery yang produk-produk dia adalah manis. Contohnya ada yang pakai krim, ada yang pakai ni, memang betul pun kan. Ada yang pakai hotdog, junk food yang kurang nutrisi apa semua ni kan. Tapi yang kami punya adalah kami menitik beratkan nutrisi. Kita boleh enjoy kek yang sedap tanpa perlu menjejaskan kesihatan. Itu kita punya unique selling point yang membuatkan, okay, now this is different. Sebab bakery yang dalam kepala otak kita ni, mungkin bakery cottage, Kings, kalau ada pucung, ada berries, berries, B-E-R-R-Y, berries ni saya suka masa duduk pucung sebab dia punya roti tak sama dengan lain. Tapi bila baru-baru ni kalau saya ada pucung, saya makan dan saya perasan, yelah, semua roti-roti ni memang manis. Sebab dulu memang saya suka mana-mana, sekarang dah 40 lebih kena kontrol lah benda ni kan. So benda-benda manis, okay, ni macam ni, betul, semuanya manis. Jadi kita introduce satu bakery yang health friendly lah orang kata kan. Gula dia tak rasa sangat, tapi manis tu ada. Sihat lah, yang sihat. Contohnya kan, itu pun okay, now bila kita nak fikir, tak ada, jarang yang saya jumpa bakery macam ni. Kalau ada pun mungkin tempat-tempat high premium. Tapi yang kita nak offer ni adalah kita berada di tempat kebanyakan. Contohnya tempat-tempat lah yang bersebelahan. Contohnya bersebelahan dengan Baker's Cottage kan. Dia produk dia lain, kita punya lain. Gitu, okay. Bahan mentah. Bahan mentah kita adalah kita memilih daripada lokal, daripada yang tidak ada unsur-unsur alergi, contohnya macam gluten, gandum apa semua. So benda itulah yang you boleh nyatakan, ataupun yang halal ke, daripada halal sahaja, okey. Resepi turun-temurun ke, proses tema, konsep, mungkin you buka bakery, tapi bakery you konsep
bakery Melayu tradisional. Contohnya kedai-kedai kuih tradisional. Ada tak kedai-kedai yang kita beli kuih? Sekarang ni kalau kuih, yelah orang beli dekat lori-lori apa semua kan. Why not kita buat satu konsep yang ada kat shop lot. Proper, macam Nyonya Colours kan. Proper macam tu kan. Tapi ada kat shop lot, bukan kat mall. Tapi kita jual-jual juga biasa, kita jual juga bahulu, kita jual juga kek-kek. Macam-macam kita jual. Contoh je macam tu kan. So, benda tu tak ada lagi pasaran. So, ini menarik minat orang untuk letak. Sebab benda ni, yes, sebab tak ada lagi di pasaran dan boleh diketengahkan dan kemungkinan boleh majulah. Okay. So, ada tak package atau perkhidmatan tambahan? Contohnya, kita orang tak buat di shop lot, kita tak buat di mall, kita tak buat di ni, tapi kita buat di central kitchen tu. Kita set up bakery kita central kitchen, dia tak ada premise outlet ni, tapi kalau orang nak order, semuanya order pakai online. Sudah ada orang buat sebenarnya, apa ni, mamasak macam tu lah, semuanya order online. Semua kek kita dibuat di central kitchen, dan kita ada beberapa center, satu Malaysia. So satu Malaysia boleh menikmati kek ni, order di atas talian dan kita delivery base saja. So yang macam ni pun ada, kita boleh buat model kita tu, model bisnes lah, itu model bisnes. So benda tu lah yang kita perlu ketengahkan supaya yang nak bagi duit pinjaman ataupun invest pada kita ni, dia faham, dia nampak dan dia boleh ada wow, kat sini lah dia punya yang kita nak tengok. Okay. Next, sekejap Okay, section strategi pemasaran. So tadi boleh ke? Harap boleh lah. Harap boleh sebab yang ni saya ceritakan, okay, of course, bila kita nak letakkan dalam rancangan perniagaan kita tu, kita boleh letak banyak format. Kita boleh buat format macam karangan, point, kita boleh buat kalau ada chart, kita pakai chart macam mana pun. Nanti saya akan bagilah. Sebaiknya kalau produk ni you tulis dalam bentuk karangan dengan kotak lah. Kotak, okay, list nombor 1 produk dia apa, nombor 2 produk dia apa, ni apa keistimewaan, you taruh kat situ dengan cermat. Nanti saya akan bagi template. Di hujung dah habis 5 ke 5 ni, saya akan bagi template, saya akan letak folder dalam Malaysia Entrepreneur Community. Okay, so harap clear. So di section strategi pemasaran ni adalah di mana kita kena convince dia macam mana kita buat pemasaran. Ini penting sangat sebab yang inilah yang dia nak tengok bahawa sebab ini relate kepada sales lah. Kekuatan pemasaran kita akan menjaminkan bahawa bisnes dia boleh pergi, tak boleh pergi. Tanpa pemasaran, you punya kek sedap ke, selamat ke apa, tanpa ada pemasaran yang berkesan, produk you tak akan sampai kepada customer. Bila produk tak ada sampai ke customer, sale pun tak ada, means duit investor, duit agensi yang nak letak ni akan boleh dianggap sebagai pergi tak kembali lah. Okay, so bahagian ni penting, kita kena convince macam mana kita buat kita punya marketing punya strategi. Okay, so benda ni penting untuk tuan-puan letak dalam you punya RP. Okay, siapa pelanggan kita? Siapa pelanggan anda? Sebab bila kita letak benda ni, orang akan tahu yang kita ni tahu apa yang kita buat. Kita ada segmen pelanggan yang kita sasarkan. Bukan sesiapa sahaja boleh sesuai untuk makan produk saya, sesuai untuk bayi seawal umur 1 tahun sehingga kelah pakcik yang atuk yang dah tua, yang gigi tinggal 2 batang. Itu memang kita tak tahulah apa yang kita buat sebenarnya. Kita tak tahu pun pemasaran sebab kita target very wide. Okay, so yang ni tak bagus. Yang bagusnya adalah kita ada that niche segment yang kita target. Contohnya bakery kita. Saya buat bakery juga. Tapi sasaran saya adalah di kantin-kantin sekolah. Di kantin-kantin sekolah apa semua tu. So tu target saya. Okay, ataupun jual di berdekatan dengan sekolah. Target anak-anak sekolah ni lepas dia balik dari sekolah. Okay, tapi yang saya tahulah, ini saya share sikit yang saya tahu. Mungkin betul, mungkin salah. Tapi kenalan saya ada buat bakery dulu. Yang apa yang dia share adalah margin dia betul-betul tipis lah. So kena kawal banyak benda, wastage kena betul-betul kurangkan.
you kena make sure quality, buat tu betul-betul quality supaya you punya produk tak expired cepat. Sebab you jual anak-anak sekolah ni dia ada price sensitifnya area lah. You tak boleh jual roti RM2, bawa belanja pun RM3. Takkan nak beli roti satu air RM1. So kena dia punya tu memang sikit. So game dia adalah game quantity lah dekat sekolah ni kan. Dia kena jual murah, mungkin saiz kecil tapi pembelian tu orang beli banyak. So tu je game dia kan. Okay. Siapa pelanggan, sasaran pelanggan, perincikan dengan jelas siapa kita punya customer kita. Adakah you target office ke ataupun you target you buat kek. Tapi kek saya ni saya akan buka table di bawah di kawasan peniaga usahawan IKS di kawasan kan ada kan, di kawasan office kerajaan kan ada ke bawah tu selalunya kan. Saya akan buka di semua office yang dah ada dekat presin di Putrajaya tu, saya akan buka satu-satu. Tu model perniagaan. So kena bagi tahu lah siapa sasaran pelanggan kita, of course lah yang bekerja di office tu lah, yang kerja di office tu. Okay. Demografi, umur, jantina, tahap penampilan kena masukkan ni semua supaya kalau orang nak bagi duit tu kita dapat gambaran. Okay, you ada plan. Okay, psikografi, gaya hidup apa semua ni, so kita clear jelas kat situ lah. Okay, so bagaimana kita bersaing? Contohnya dekat situ dah ada orang jual bakery tu. So macam mana nak bersaing dengan ni? Tak, kita punya pesaing kita yang direct competitor kita sebenarnya tak ada. Yang indirect competitor kita yang ni lah. Sebab apa? Sebab produk kita ni adalah sourdough tuan-tuan. Contohnya kan. Sourdough ni bukan senang nak buat dan bukan semua orang buat. Sebab dia leceh. Contohnya macam tu kan. Dia leceh. So kita buat macam ni. So kita kena terangkan macam mana kita bersaing. So dekat section ni bila tanya macam mana kita bersaing, of course lah kita kena nyatakan siapa pesaing kita. Siapa pesaing kita. Kalau you kata you tak ada pesaing langsung, itu maksudnya kita tak tahulah you punya pasaran. Senang je. Kena ada pesaing. Paling tidak pun you tak ada direct punya competitor, you kena letak indirect competitor. Macam saya terangkan sebelum ni, indirect competitor tu apa? Indirect competitor tu adalah dia jual makanan juga. Awak jual roti, makanan. Dia jual makanan juga, tapi dia jual kuih. Itu indirect competitor lah sebab orang datang nak makan. So sama ada dia nak makan dia punya atau dia nak makan orang lain punya. Tetap dia capai objektif dia iaitu makan. So ini semua kompetitor ni. Ini semua kompetitor ni. Tapi indirect competitor. Kalau direct tu memang dia jual sama macam kita lah. Dia jual nasi ayam, kita pun jual nasi ayam. So macam mana dia nak orang datang nak makan. Dalam kepala otak ni memang dia nak makan nasi ayam. Sekarang nak pilih yang ni ke yang ni. So macam mana nak bersaing? So kenalah justify kat sini macam mana anda bersaing. Okay? Apakah kekuatan dan kelemahan anda? Kena nyatakan ini SWOT analysis lah. Okay? So competitive advantage. Apa competitive advantage tu? Competitive advantage kami ada persediaan halal. Itu dah cukup lah. Kami ada persediaan halal, yang lain tak ada. Itu dah cukup lah. Okay. Itu dah cukup dah membezakan yang peniaga A dengan peniaga saya lah. As yang buat proposal ni. Okay. So senang saja benda tu. So strategi marketing ni you boleh pakailah marketing mix 4P. Produk dia apa? Produk tu tadi lah yang kita terang tadi. Produk kita ni adalah produk yang masih tak ramai orang offer di pasaran. Bakery kita adalah bakery kesihatan. Kita tahu banyak bakery ni manis. Bakery kita ni lain daripada lain. Bakery kita adalah yang cover untuk yang dah ada diabetes stage 2 contohnya. Contoh stage 2 pun dah boleh makan lagi dengan dengan selamat dan tanpa rasa berdosa. Contohnya macam tu. Harga pula kita macam mana? Adakah kita main strategi harga kita adalah strategi harga murah ke? Adakah strategi harga premium ke? Adakah cara kita buat tu adalah through cara kita buat tu mungkin itu promosi lah. Okay. So harga
harga tu lah. Harga kita ada harga bundle apa semua kita letak lah situ. Harga bundle ada, harga package, harga catering, harga untuk majlis kahwin ke, dia ada buat tak event majlis kahwin. Sekarang saya tengok Likiamo kedai kopi pun ada dah buat event untuk majlis kenduri kahwin kan, yang order booth apa. So you boleh buat lah benda-benda macam ni kan. Okay, place, lokasi ataupun distribution channel. So benda ni macam saya cakap tadi lah, either you buat kat rumah saja ke, atau you nak buat outlet ke macam yang lain, atau you nak operate dia central kitchen saja ke, atau you buat strategi, contohnya you buat resepi apa, ajar apa semua, tapi kita nak bantu usahawan-usahawan, contohnya ibu tunggal, kita yang provide contoh resepi, kita yang provide tools, equipment apa semua ni, kemudian dia orang yang buat benda tu. Kita tak buat pun. So kita jual kek tanpa kita buat kek. Dia yang buat semua. And then kita yang manage dia ordering system apa semua sampai sini deliver ke ambil. Macam tu, macam menarik pula model ni. Baru terfikir kan. Menarik model ni kan. So kita tak buat kek, tapi kita leverage orang, kerjasama dengan orang, kita memberi manfaat kepada orang ibu tunggal ni contohnya daripada dapat pekerjaan. Kita fokus on marketing saja, tapi kita jual kek. So itu model lah, itu model bisnes. So kita tak ada lokasi. Kita ada premis. Premis adalah premis orang tu kat rumah dia. Okay, tapi ni susah sikit lah untuk maintain quality ya. Susah sikit untuk maintain quality. Okay, so distribution channel kita kat mana, dekat kita letak kita punya semua ni dekat, kita ada kerjasama dengan Petronas ke, Sekalian Dagangan stesen-stesen Petronas ke, so kita akan letak dia punya bakery item dekat situ ke, ataupun dekat R&R ke, ataupun dekat sekolah ke, ataupun dekat existing kafe-kafe ke. Okay. Okay, promosi macam mana anda akan mempromosikan bakery anda. So macam mana kita promokan, adakah kita pakai media sosial ke, adakah kita pakai style membership ke, ataupun kita pakai kolaborasi ke dengan agensi-agensi, kita kolaborasi dengan macam-macam lah. Kalau kolaborasi ni saya suka tengok Inside Scoop very aktif dia dalam collaboration any new ingredient, any new punya ni yang tengah in dia akan masuk. Dia akan buatlah aiskrim gitu. Very variety dia punya benda tu Baru-baru ni dia buat biskut Julis. Kebetulan anak saya suka. Biskut Julis tu dia perasa dia model lemon day itulah. So dia buat aiskrim collaborate dengan lemon Julis tu. Okay. So dia buat lah. So mana-mana yang memang fan Inside Scoop, dia akan sentiasa membeli. Sebab apa? Inside Scoop ni selalu buat benda baru. So baru lagi kena rasa ni. Baru lagi dah kena rasa ni. So dia punya retention of customer tu sentiasa ada. So apa strategi yang kita pakai untuk kita punya promosi. So you kena letakkan benda ni. So this benda ni, you letakkan benda ni, dia dah memberi satu impression kepada pegawai kita bahawa you tahu apa yang you buat. Itu yang kita nak tahu, itu yang kita nak buat dia orang cakap benda ni. Dia tahu apa yang dia buat. Dia ni tahu apa yang dia buat. Walaupun dia tak tahu kan. Tapi kita nak buat benda tu lah yang dia ni tahu apa yang dia buat. Okay. So boleh itu bahagian strategi pemasaran. So benda ni you boleh buat sama juga, format teks, you letaklah chart ke, you letaklah ni, you letaklah semua yang you ada. Dekat sini lah you nak letak semua benda. Sebab kita nak duit diorang. Okay. So pastikan you letak benda-benda tu, jangan rasa macam tak payah, dia tak tengok pun, nak letak je. Okay. So kalau you dah ada benda tu, okay, so dia akan jadi lebih kurang macam ni contoh. Okay. Ni pesaing macam mana? Okey, pesaing di perumahan Taman Seri Gombak sendiri telah mendapat beberapa pengusaha kecil. Dah ada. Maksudnya kita survey. Dia tahu kita survey. Okey, nama kita ianya adalah merupakan pesaing kepada ni contohnya dia punya list lah perniagaan frozen food, produk ditawarkan apa? Ni apa? Kelemahan apa? Kita tahu kekuatan dia, kita tahu kelemahan dia. Okey, nyatakan lagi.
sebanyak-banyaknya, minimum 3 lah, minimum 3. Kalau you ada banyak, lagi bagus. Sebab apa? Bila kita nulis benda ni, kadang-kadang bila kita tulis ni baru kita tahu, alamak, banyaknya pesaing aku. Sebelum ni tak rasa pun. Sebab semua ni bermain di kepala. Tapi bila kita tulis satu persatu, alamak, banyak pula pesaing aku kan. Jadilah. Jadilah buat benda ni kan. Sebab itulah kajian analisa pesaing ni sangat-sangat perlu dan sangat-sangat penting untuk bisnes kita. Dan bukan sekadar tengok-tengok, you all kena tulis. Barulah kena nampak, semuanya sengit sangat persaingan ni. So kita kena tahulah. Okay, so strategi pemasaran, promosi, menekal hubungan baik, meletakkan papan tanda, ini yang biasa-biasa ni lah. So kita kalau boleh tak nak lah promosi-promosi yang susah biasa-biasa ni, tapi ialah untuk contoh lah kan. Lokasi kedai yang strategik berhampiran jalan utama. Okay, kalau boleh jangan tulis lokasi strategik berhampiran jalan utama. You tulis, you tak terus alamat di situ. Cadangan lokasi yang hendak dibuat adalah di jalan ni. Letak terus map. Ini dicadangkan walaupun tak sewa lagi. Kalau you dah sewa lagi bagus lah. Ini lokasi strategik. Kenapa lokasi strategik? Okay. Kalau boleh dapat statistik lagi. Kalau kat taman ni berapa orang yang penduduk dia, berapa Melayu, Cina, India, berdasarkan ni target kita adalah golongan kerjaya contohnya kan. Apa-apa letak benda tu. Okay. Harga produk. Okay. So letak benda ni lah. Ini berdasarkan 4PO marketing mix lah. Okay. So clear, boleh buat saya harap you all boleh buat sebab by the end of this 5 punya siri untuk RP ni dah complete. Saya harap you all boleh buat lah macam saya selalu ulang lah, benda ni berbayar dekat luar, ribu-ribu, bukannya free. Kalau nak orang tu buatkan lah, ataupun nak reference, kalau you nak reference pun, you nak template pun, bayar, bukan free. Sebab saya bayar untuk dapat template ni lah masa saya buat tu kan. Now, saya buat dan saya bagi free kepada Malaysia Halal Culinary Community. Okay. Okay, next slide. Ada 10 minit lagi kurang. Okey, section rancangan operasi. Section rancangan operasi ni adalah di mana kita terangkan macam mana kita operate kita punya business, kita punya operation secara harian. Okey, dia nak tahu bahawa kita tahu tak operate, kita manage kita punya business ni. So macam mana you punya daily operation? Daily operation, okey. Adakah waktu operasi mesti tu, okey, operation kita adalah daripada 10 pagi 10 malam. Tulislah kat situ. Atau 24 jam ke. Kalau pakai kita 24 jam ke. So, kalau boleh buat, why not kan? Okey, aliran kerja, terangkan proses dari mula hingga akhir. Macam mana SOP, semua SOP tu letakkan SOP pembukaan kedai ke, SOP untuk buat roti ni ke, SOP untuk ni ke. Taruh kat situ. Jadual pembuatan, you punya expectation untuk pengeluaran seharian, apa semua tu. Ni inside of your operation punya section lah. So you letakkan semua tu. Okay. And then pengurusan, letaklah catat organisation chart. Catat pengurusan siapa, dia punya CEO ataupun manager, supervisor, siapa tukang bakers dia, ataupun ada rider ke yang tukang hantar, ataupun dia punya pengurusan adalah manager yang menjaga makcik-makcik yang buat kuih di rumah ni secara profit sharing apa semua. Ada tak benda-benda ni kan? Okey, pengurusan bekalan, sumber bahan mentah dapat daripada mana? Macam mana dapat deal dengan supplier? Siapa supplier you? Macam mana payment supplier apa semua? So letakkan semua kat situ. Okey. Tahap kualiti dan keselamatan makanan, macam mana you maintain kualiti makanan, ataupun you bagi tahu kita punya kedai, kita akan pastikan semua ada persijilan, sama ada mesti atau best ataupun ada halal. You akan pastikan semua ni adalah mematuhi standard piawaian ditetapkan. Itu lagilah memberi nilai tambah kepada investor, sebab kita tahu pasaran halal ni besar dan orang lebih cenderung memilih produk yang ada halal sebab dia link dengan kualiti dan kebersihan tadi. Okay. And then sumber manusia, berbanyak staff yang ada, siapa dia, dia buat kerja apa, okay, berapa gaji dia orang, tuliskan kat situ.
Okey, semua tu kita kena tulis dan kita kena ambil tahu. Okey. Keperluan premis dan infrastruktur, size dan layout. Kalau you ada layout, jenis bateri tu you ada layout, letak langsung layout. Keperluan utility, peralatan, peralatan dia macam mana, apa mesin yang dia perlukan, yang letak kat sini. Oven ke, mesin uli tepung ke, apa-apa sajalah you letak kat sini. Okay? So ini adalah keperluan premis dan infrastruktur. So benda ni you kena nyatakan. Format dia sama je macam tadi. Biasanya table lah, table dan text dan point form. Okay, sebab point form dia mudah untuk orang tengok. Okay. Okay, so kalau kita complete di sini, kita akan jadi nampak lebih kurang macam ni lah. Ni antara contoh lah. Okay, process flow. Macam mana kita hasilkan kita punya roti. So tepung, masukkan ni. Diorang mungkin tak tengok detail, tapi apa yang kita perlu bagi dalam ni adalah kita perlu bagi maklumat yang sedetail-detail yang boleh. Masukkan je lah macam mana you hasilkan ni. Ini bukan resepi, janganlah takut kita bagi resepi, tak. Jangan takut bagi resepi. Contohnya kan, macam semalam kebetulan saya ada training dengan Jabatan Perikanan tentang pensijilan halal. Okay. So one of the participant ni dia share tentang macam mana dia buat dia punya bawang goreng. Macam mana dia buat bawang goreng tu sedap. Dan ramai orang kata memang sedap. Macam mana dia buat macam mana? Senang je saya share secret. Secret adalah bawang dia tak ada minyak. Bukan bawang dia tak ada minyak, tak digoreng pakai minyak. Bawang dia ada minyak, goreng pakai minyak. Tapi masa proses habis tu dia keluarkan seboleh-bolehnya sebanyak mungkin minyak daripada dia punya produk habis. Produk tu. Sebab tu produk dia kekal crispy. Tak liut, lama-lama dia takkan bau hapak kan kalau minyak ni kan. So dia bagi tahu dia pakai spiller. Spiller, dia share the secret. Tapi adakah tu secret? Tak. Apa yang orang tak tahu, orang boleh pakai spiller. Apa yang orang tak tahu adalah berapa lama nak spin, gila nak spin. Itu adalah you punya rahsia. Itu adalah you punya rahsia. Itu you kena simpan. Orang lain boleh spin tapi dia takkan dapat result macam you. Yes, itu adalah secret. Berapa lama tempoh nak spin, bila kena spin, adakah selepas goreng ke ataupun tunggu 5 minit atau tunggu setengah jam lepas goreng ke, sampai bila nak spin, apa semua mesin spin yang apa kita pakai, berapa banyak yang boleh letak sekali kali spin tu, berapa banyak. Kalau tak banyak mungkin tak berapa okey. Untuk spin 1 minit letak berapa gram. Itu adalah rahsia. Itu kena simpan. Setakat yang ini orang kat YouTube, kat internet berlambak. Okay? So share je. Tapi janganlah simpan rahsia. Jangan simpan cara-cara step by step tu. Itu you punya rahsia. Itu jangan expose. Tapi carta alih ni you expose. Kalau boleh gambar, masa proses, letak kat sini. Ini masa buat ni uli tepung, stuff you buat kan. So dia memberi gambaran kepada yang nak memberi tu, dia tengok, oh bersih tempat dia. Okay? Itu yang kita nak sebenarnya. Macam ada seorang tu share, dia buat makanan Thailand ke apa, macam tu lah. Dia share tentang dunia brand apa semua. Dan saya tak surprise dia punya Satu Madu. Produk dia dekat mana ya? Dekat Perlis, Kedah macam tu lah. Sekali dia turun buat produk dia, laku habis semua. Dan orang memang waiting nak tunggu dia punya produk tu kan. Dia punya makanan tu sampai kan. Dia share tentang macam mana dia premis dia berjalan. Bersih premis dia. Bersih, cara dia buat handling very, saya tak pastilah dia buat tu for the sake of video ke, semata-mata untuk masa dia buat video ke, sebenarnya dia punya actual cepah ke tak, tapi sebenarnya orang nak tengok. Tak kisahlah dia cepah ke, tapi apa yang nak tunjukkan adalah premis itu bersih. So sama juga aplikasi you boleh apply kat sini. You ambil gambar you punya bateri tu tengah production, pastikan bersih. Clean, kemas, dia punya pekerja pun pakai proper hairnet, apa semua ni. Okay, so that kita ada impression bahawa bersih lah tempat dia, kemas lah, proper lah, macam ni dia handling. So macam tu. Itu yang kita nak bagi kepada orang nak tengok jadi paperwork ni. Okay, so kalau ada layout, letak sini layout. Layout, okay, letak sini layout, apa semua, susun atur semua. Tapi kalau tak ada layout pun tak apalah. Tak ada layout tak apa. Okay, kalau ada layout taruhkan. Kemudian ini adalah list of supplier.
Tadi kan macam mana you punya supplier, macam ni dia supplier dia. CKA marketing, okay, bagus marketing, big ETN, okay, apa benda yang you beli daripada dia, Dan dia punya video dah time out, saya nak ni, okay. Okay, so senaraikan you punya supplier, you beli barang kat mana. So memang sebab saya janjikan kita punya rancangan perniagaan ni adalah rancangan perniagaan yang professional punya. Of course lah, professional, dia takkanlah jadi 15 page, 20 page, dia akan jadi at least 50 page. Lengkap. Orang tengok tu lengkap. Tinggal nak bagi duit ke tak? Macam tu. Okay, senaraikan macam mana pembelian, tunai, tak apa, it's okay. Tunai ke, consignment ke, ada account ke apa, it's okay. Tulis je kat sini. Okay, so bagi maklumat sebanyak yang mungkin untuk orang yang nak bagi duit ke kita tu, pinjam ke, grant ke, nak bagi free ke, invest ke, supaya kita boleh yakin. Itu yang kita nak, yakin. Convince, yakin. Yang bahawa, boleh pergi ada ni kan. Okay. Okay, harapnya tuan-tuan, puan-puan clear tentang nak buat benda ni. Saya dah ajar, saya tak tahu apa nak ajar lagi. Kalau tak boleh buat rancangan perniagaan sendiri, saya tak tahulah. Yang ni lepas ni saya akan bagi template pula kan. Kalau tak boleh buat lagi, saya tak tahulah apa nak cakap kan. Sebab tinggalnya sikit lagi usaha daripada you all untuk buat benda ni. Saya bagi template nanti kan. Nantilah bila habis siri kelima, baru saya bagi template. Okay, saya nak you all dengar dulu benda ni Okey, secara rumusannya apa yang saya boleh rumuskan adalah key takeaway. Produk ni adalah, ingat dalam kepala apa? Okey, dia adalah sebab kewujudan bagian. So apa produk anda? Apa? Nyatakan semua. Apa? Jangan bagi orang yang membaca ni wonder, dia ni jual produk apa sebenarnya? Dia dah baca-baca, dia tak dapat tangkap, dia produk apa sebenarnya? So jangan bagi dia orang tanya begitu. Kita kena bagi dia orang sampai jangan bagi dia orang tanya begitu. Okey, so strategi pemasaran adalah siapa dan mengapa. Siapa ni adalah segmen kita dan kenapa kita nak jual pada dia. Okey, biasanya mengapa ni adalah masalah apa yang dia hadapi. Siapa contohnya orang yang ada penyakit diabetes. Kenapa? Sebab dia orang tak dapat menikmati enaknya kek disebabkan banyak kek di pasaran semuanya adalah tidak sesuai dengan orang yang ada diabetes. Contoh, okey. Rancangan operasi kita kena tunjukkan bahawa we know what are we doing. Kita tahu macam mana nak manage bisnes kita supaya duit diorang tak lebur. Okay. So tanpa produk yang unik, pemasaran akan jadi hamba. Tanpa pemasaran yang efektif, operasi yang cekap pun tak berguna. Cekap juga tapi produk tak boleh nak jual. Dan tanpa operasi yang kukuh, produk yang dihebahkan oleh pemasaran tidak dapat dihasilkan dengan baik. Kita buat produk, pemasaran padu, tapi produk kita tu ada rambut. Jadi saya pernah dapat daripada produk ni, order online, dapat kat bawah tu ada rambut. Saya tak tahulah itu adalah rambut daripada rambut manusia atau itu adalah rambut daripada bulu daripada berus. Tapi yang pasti bila kita tengok benda tu, kita boleh gambarkan bahawa operation diorang yang dijalankan ni adalah tidak bersih. Mungkin dalam gambaran saya ni, saya buat kat rumah ni. Macam tu. Okay. So, tindakan apa yang tuan-tuan puan-puan boleh buat adalah berdasarkan input yang kita pelajari setakat ini, 3 berdasarkan input ni, lengkapkan ketiga-tiga section yang saya nyatakan tadi. Section produk, section strategi pemasaran dan section rancangan operasi. Okey, pastikan anda ikut saya punya siri-siri yang berikutnya sampai kelima, and then you ambil template tu, you all buat dan standby. Kalau bila masa anda rasa anda perlu kena buat pembiayaan, benda tu dah ada kat situ. As long as you all dalam Malaysia Halal Planner punya community. Okay, with that tuan-tuan puan-puan, kalau ada soalan, sekejap saya tengok soalan. Kalau ada soalan, saya jawab. Kalau tidak ada, kita boleh bersurai di sini. Okay, jumpa tuan-tuan puan-puan di masa akan datang. Waktu yang sama, jam 10.11 bersama dengan saya, Abdul Fazmin daripada Malaysia Halal Planner. Terima kasih, take care, goodbye, and Assalamualaikum. Salam Merdeka. Salam Merdeka. Okay.